ni jumlah pertama, jumlah kedua. Lepas tu man ni sesiapa, nama dia isim syarat ni, isim syarat ni, isim syarat. Isim syarat. Isyarat. Dah isyarat. Isyarat lain. Hak tu isyarah. Hak ni. Ni lain. Tu hazihi ni. Ni dah. Mani isim syarat. Isim syarat. Tu nama tu atas. Isim syarat ni dia nak pada jawab. Itu dia. Nak jawab. Orang Melayu lah. Siapa-siapa malah hari ngaji kan? Siapa-siapa marah ingat juga maka gitulah. Itu isim syarat apa dia? Isim syarat tawsat ismu syartin mubtada. Dia sebagai mubtada lah. Ni mudah. Mubtada. Jadi soalan yang dia mubtada tu pada depending. Dia ni dah ada jawab dia ni. Fa jawab dia ni. Fa ni jawab ni. Nama fa ni fa jawab panggil al-fa'u jawab syarat. Itu maka. Maknanya siapa-siapa yang melakukan kejahatan syirik dan kejahatan itu meliputi hidup dia, maka so pak maka tu ulaika ni isim syarat isim syarat fa ulaika ashabun nar. Ini satu jumlah pula ni. Jumlah apa ni? Tengok tu. Isim sebab dia mula dengan isim isyarah. Sini yang mana isim isyarah. Isim isyarah. Dia. Itu isim syarat. Mereka itu isim dah depan sebagai mubtada. Mubtada. Itu khabar dia, sebab dia tu lah. Ni isim kan? Ni isim zahir. Dia sebagai fa'il punya tak ada fi'il ni. Kalau ada mubtada, khabar lah cari dia. Khabar lah. Khabar. Dia dua ni khabar ni, dua ni khabar. Hak anak ni ke dia anak?